Sesi ini kita akan belajar melorek persilangan set dan pelengkap bagi persilangan set. Untuk persilangan set, lorek kawasan sepunya atau kawasan persilangan. A persilangan B, lorek kawasan persilangan A dan B. B persilangan C, lorek kawasan persilangan B dan C. A persilangan C, lorek kawasan persilangan A dan C. Untuk pelengkap bagi persilangan set, lorek di luar persilangan set. Pelengkap bagi A persilangan B, lorek di luar A persilangan B. Pelengkap bagi B persilangan C, lorek di luar B persilangan C. Pelengkap bagi A persilangan C, lorek di luar A persilangan C. Sekian, bye.